Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Happy holiday. Dah nak start sekolah. Maaflah lama sangat saya cuti. Maklumlah kita nak berehat pada Hari Raya Haji. Dan ni let's go. Kita buat resipi yang simple sangat-sangat tapi elegan dan premium. Kek batik coklat top. So jom guys. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan lonceng bagi tak ketinggalan saya punya video guys. So jom kita buat kek batik coklat top. So mula-mula kita masukkan butter 250 gram. Nak sedap pakailah butter yang terbaik, yang sedap, yang mahal. So ni saya pakai biasa-biasa je. 250 gram butter. Kita cairkan dengan api yang sedang. So korang kacau-kacau bagi cepatlah cair benda tu. Tak pun korang potong-potong dadu macam tu, bagi dia senang cair. Okey, dah cair macam ni, korang bolehlah masukkan susu cair 1 cawan. Nak habiskan 1 tin tu pun boleh, tak ada masalah. Kalau korang suka 1 cawan dia lebih sedikit tau. So better korang habiskan je lah 1 tin tu. Dalam 390 gram ml liter 350 liter air susu cair atau 1 cawan. Senang je korang suka 1 cawan metrik. Okey. So kita akan masukkan serbuk koko 1 dan lagi 1 1/2 cawan. Okey, 1 cawan dan 1/2 cawan. Serbuk koko ni untuk warna dia, bau dia. So ni serbuk Milo. Saya letak 1 cawan penuh. Ada bukit sedikit. Nak rasa kemanisan Milo tu, rasa lebih enak korang punya kek batik. Serbuk koko tu kita nak bagi dia warna dia gelap, cantik, bau koko, bau coklat. So ni saya letak 1 cawan metrik susu pekat. Kalau korang nak kurang manis, boleh je letak 1/2 cawan. Tu memang kau-kau lah kurang manis dia. So kacaukan dia, buka api yang sedang, okey. Sambil tu kacau bagi semua ni rata. So kek batik ni sukatan yang saya bagi ni, janganlah kurangkan dan lebihkan. Nanti kek batik korang kadang-kadang terlebih takut lembik sangat, terkurang takut keras pula. So makan tak sedap pula. So korang kenalah ngam-ngam. Tengoklah sukatan ni dah memang kita suka pakai cawan, senang mudah untuk korang buat. So saya masukkan vanila. Isi vanila 1 sudu makan sebab saya nak letak telur. Telur saya masukkan 2 biji grade A. Okey, masa korang masukkan telur tu, korang kacau. Dan sebelum nak masukkan tu, kocakkanlah, kacau dulu, hancurkan telur dulu, sepatikan telur dulu, baru boleh masuk dalam korang punya adunan korang tu. Okey. So jangan risau, takkan ada bau telur pun. Memang sedap sangat-sangat. Kalau korang tak suka telur, tak suka bau telur, that's cake ni korang kena rasa tak ada pun bau telur sayang. Okey. Okey. So kacaukan sampailah semuanya ni sebati dan akan menjadi pekat likat. Saya masukkan garam 1 sudu kecil sebab butter saya tu tak ada salt, tak ada rasa garam, tak ada rasa masin-masin butter tu. Saya pakai butter biasa je. So nampak tak? Korang boleh tengok dia mula memekat. Bila dah pekat likat, korang bolehlah tutup api. Okey, pastikan mendidih blub berbuih-buih untuk mengelakkan korang punya adunan ni tak masak. Nanti korang punya kek nanti cepat basi dan sakit pula perut korang sebab tak masak betul. So pastikan korang punya adunan yang ni masak betul-betul. Okey. So korang nak masukkan korang punya biskut ni, pastikan korang punya adunan tu dah sejuk. So masukkanlah korang punya biskut Mary. Saya pakai 3 pack dan lagi 1,5. So 1 pack tu dalam 380 gram macam tu. Memang dapat banyak sangat-sangat yang saya buat ni. Jangan risau, kek batik ni boleh simpan. Boleh simpan dalam peti. Tinggal korang nak makan je. Bila pagi-pagi nak makan manis, malam nak makan manis, ada kek batik kita. So ni
boleh simpan, tak ada masalah. So buat terus banyak macam ni adunan yang saya bagi ni. So jimat sangat-sangat, so mudah sangat-sangat. So korang pecah-pecahkan dia, masukkan terus kat dalam korang punya kuali ni. Total saya masukkan 3 pack biskut Mary, dan satu tu saya tak masuk habis, separuh je. Okay. So kita gaulkan dia. Kalau korang gaul masa di tengah panas, boleh je, tak ada masalah. Tapi korang punya biskut tu tak ada crunchy lah. Kalau korang nak biskut korang crunchy, korang kena tunggu coklat korang tu sejuk. Tapi saya tak suka crunchy sebenarnya. So saya masukkan biskut saya masih panas. Tak adalah panas sangat, suam lah. Masih boleh pegang lagi lah coklat tu. Tapi saya memang tak suka biskut kek batik saya ni rasa kering. Saya lebih suka basah. So itulah saya masukkan, dia masih panas. Tapi kalau korang suka crunchy, korang masuk dia time korang punya adunan tu dah sejuk, baru masuk biskut korang. Okay, adunan yang korang buat ni memang dapat banyak. So ni saya pakai loyang 6x6. Tapi kalau korang nak masuk semuanya ni, korang boleh pakai loyang 8x8. Okay, so yang separuh ni saya akan masuk dalam bekas Tupperware kecil-kecil. Sebab saya nak bila makan, saya bawa ambil satu bekas tu, habiskan satu bekas. Saya tak nak keluar sekali banyak macam tu. So korang boleh letak bekas-bekas kecil-kecil. Time korang nak makan, korang ambil. Macam tu lah. So korang masuk dalam bekas loyang macam yang saya buat ni, korang kena padatkan dengan padu. Kena padat betul-betul. Kalau susah nak padat masa dia tengah basah macam ni, takut melekat, korang tunggu dia sekejap, sejuk betul-betul. Atau korang masuk peti sekejap, dia keras separuh, dalam 30 minit macam tu, 1 jam ke, korang keluarkan peti ais, korang padatkan balik untuk dapat betul-betul padat. Macam tu lah. Kita nak ada rongga pada kita punya kek batik. Okay, so ni saya simpan dalam 4 jam macam tu. Sekejap je, tak lama pun. Dia dah keras. Okay, so kita bolehlah potong dia. Nampak tak? Kalau korang habiskan 4 pack, korang punya adunan ni tak tutup biskut penuh tau. So akan nampak biskut. Tu yang korang punya kek. Kalau terlebih biskut, dia akan rasa biskut lah. Tak rasa keenakan coklat tu. Gitu. Biskut terlalu banyak pun tak sedap, guys. So kita potong. Kita jangan potong besar sangat. Potong cube cantik-cantik, kecil-kecil, untuk mudah sekali makan je, atau 2 kali gigit macam tu. So ni saya tak ukur. Saya potong je, main agak-agak. Tapi kalau korang niaga ke, jualan ke, potonglah, nampak lebih kemas. Okay, so ni hasilnya, nampak tak? Okay, dalam dia dan luar dia. Kalau nak makan macam tu je, tak payah celup coklat pun dah sedap dah. Tapi separuh saya dah simpan dah, yang kita boleh makan macam tu je. Yang ni kita nak buat macam coklat top, coklat aiskrim top tu, celup dengan coklat tu. Kita nak buat macam tu. Okay, so kita potong dulu semua. Percayalah pada saya, korang ikut step yang saya buat ni, InsyaAllah silap bulan korang boleh jual yang tak pandai buat tu. Janganlah pakai derhaka dengan resepi-resepi yang orang bagi tu. Kadang-kadang kebanyakan yang saya tengok yang bawa potluck,
banyakkan, kadang-kadang dia lebihkan biskut. Dia nak dapatkan kuantiti yang banyak, dia lebihkan biskut. Jadi terlampau kering kita punya kek batik tu. Dan kadang-kadang dapat pula yang terlampau lembik pula. Yang lembik tu sebabkan masuk biskut, masa adunan dia tu tengah panas. So tu yang dapat biskut yang terlampau lembik. So kek bila potong tu dia lembik. Bila dia kena suhu luar, dia agak dia jadi lembik lah. Dia agak jadi cair. Dia nak makan tu dah hancur. Macam tu lah. Dan tak padat betul. Itu punca-punca yang banyak saya tengok kek batik yang homemade. So korang bolehlah faham dan jelas bila korang nak buat homemade kek batik. Itulah punca-puncanya. Punca terlebih biskut, punca masuk adunan masa panas. So ni hasilnya. Okay. Dan tak padat betul. Okay. Nak bagi padat betul, sejukkan dekat peti ais. Lepas tu keluarkan sekejap, dah padatkan balik. Macam itulah. Okay guys. So kita buat coklat dia paling senang. Saya beli coklat pack macam ni. Saya lebih suka, sedap. Rasa seperti macam coklat top. Yang korang beli aiskrim coklat top tu. Memang sama sangat rasa dia. Tak kisah jenama apa, korang beli yang pack macam ni. Dia dalam 200 gram. Untuk sukatan 6x6 punya kek batik. So panaskan air, tutup air, biar mendidih. Dia akan cair sendiri. Saya masukkan 1 sudu lemak sayur ataupun cocoa butter. Untuk apa? Untuk mencairkan coklat. Dan untuk mengekalkan kerasan coklat. Kekerasan coklat mengikut suhu. Begitu. Faham? Bila korang letak kat suhu panas macam ni, dia akan mencair. Bila korang letak kat suhu sejuk, dia akan mengeras. Dan kalau korang letak kat suhu biasa, luar, suhu bilik atau suhu rumah korang tu, dia tak akan mencair. Dia kekal macam tu je. Faham? Jelas? Nampak tak? Dia cair, cantik je. Kalau korang tak letak cocoa butter atau lemak sayur tu, dia akan pekat lah. So korang nak celup kek ni, coklat ni akan jadi tebal. Tu tak sedap, tu manis. So kita nak jadi dia punya salutan. Susah betul sebenarnya sebut. Salutan coklat dekat permukaan kek batik kita tu nipis sahaja. Kita tak nak manis, kita cuma nak tutup sahaja. Dia punya coklat tu nampak premium dan nampak elegan. Elegan tu baju premium. So nampak lebih tertarik lah. Gitu. So letakkanlah kat sini. So nak sejukkan dia dekat peti ais, kejap je. 5 minit je dia dah sejuk dah. Dah boleh keluarkan dah. Dah boleh satukan dia dalam botol orang. Boleh letak kat dalam botol, dalam bekas, tak ada masalah. Dia tak akan melekat. So ni hasilnya saya letak dalam 5 minit macam tu. Lepas saya celup tu saya masukkan. So ni hasilnya guys. Untuk celup semua tu adalah dalam 5 ke 6 biji macam tu, tak dapat. Sebab kalau korang beli yang 2 pack atau 250 gram atau 2 pack 450 gram, rasanya ngam-ngam lah semua dapat. So ni hasilnya. Rasa dia macam korang makan coklat, aiskrim coklat top tu. So ni kek batik coklat top. Sumpah guys, sedap. Korang kena cuba. Saya punya resepi ni memang padu rasa premium. Korang punya kek jadi premium terus. Susah nak sebut. So korang nak tahu, nak tengok coklat dia tebal ke tak, okay, saya potong. Tada! Nampak nipis je coklat tu. Bila korang gigit, coklat tu pecah berkecai macam kaca. Macam mana korang makan lah. Korang makan coklat, aiskrim coklat top tu. So korang kena cuba kek batik coklat top. Mudah, senang, simple dan nampak mahal lah. So ni saya foto-foto sikit untuk nampak, ambil gambar dekat saya punya YouTube belah depan. Okay. So ni guys, hasilnya. Selamat mencuba resepi yang saya berikan ni.
Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Bye guys.